Hai, Assalamualaikum. Dah lama seram cengkeh tak berkeudara. Perkenalkan saya, hos baru dalam channel ni. Nama saya Fifi. Video kali Fi nak ceritakan tentang kisah seram apa yang berlaku di Tanah Arab. Kalau korang nak tahu apa kisahnya, jom bersama Fi. Kisah seram pada kali ni apa yang berlaku di Padang Pasir. Kisah ni dikongsikan oleh Sharifah Ismail dan Fi gelarkan dia sebagai Pah. Senang sikit Fi nak cerita. Peristiwa ni berlaku sebelum Pah berpindah ke Madinah. Sebelum ni Pah pernah kongsikan kisah rumah Pah dipecah masuk di Madinah. Kali ni Pah nak kongsi satu lagi pengalaman pahit. Pengalaman yang sangat mendebarkan, mencemaskan dan sampai hari ini masih segar dalam ingatan Pah. Tak ramai kawan Pah di Saudi tahu kisah sebenar ini. Perjalanan dari Riyadh ke Madinah ambil masa lebih kurang 12 jam melalui jalan darat disebabkan Pah nak pindahkan 4 bagasi besar sebab transfer kerja ke Madinah. Pah memang tak ada pilihan selain cari pemandu. Jadi Pah bersetuju bayar RM1,500 kepada seorang driver bawah Hospital National Guard bernama Raaz. Esoknya, mereka bertiga, Pah, Kak Su dan Raaz mulakan perjalanan dengan kereta Innova seawal jam 8 pagi. Pah sempat masak nasi goreng dan goreng nugget untuk makan dalam perjalanan. Kak Su pula bawa teh O panas campur pudina. Sambil makan, mereka berbual kosong sambil tengok pemandangan kiri kanan. Tapi jujurnya, tak ada apa pun yang menarik. Hanya padang pasir luas sejauh mata memandang. Lebih kurang 4 jam perjalanan, tiba-tiba kereta mereka diekori sebuah kereta peronda polis. Siren dibunyikan, minta mereka berhenti. Raaz berhentikan kereta di tepi jalan dan turun berjumpa polis. Lepas 2 minit, Raaz datang semula ke kereta dan minta Pah serta Kak Su serahkan iqamah, kad pengenalan Saudi. Lama juga Raaz berbual dengan polis di luar. Dalam hati Pah mula rasa tak sedap. Tapi Pah cuba positif. Pah dan Kak Su fikir mereka tak buat salah apa-apa. Hampir 20 minit kemudian, Raaz masuk semula ke kereta dan cakap, "Sister, we're in problem." Ya Allah. Jantung Pah terus berdegup laju. Kereta peronda pegang iqamah mereka dan arahkan mereka ikut peronda tersebut. Pah asyik tanya Raaz kenapa, tapi Raaz sendiri tak tahu. Mereka ikut hampir sejam. Tiba-tiba peronda belok masuk ke arah kanan menuju ke padang pasir. Kiri kanan kosong, tak ada apa-apa. Lepas setengah jam, Pah nampak beberapa khemah kecil. Ada polis sedang baring santai dalam khemah. Ada khemah yang lebih besar di depan. Dalam khemah besar tu ramai polis. Ada yang tak berbaju, ada yang pakai singlet, ada yang tengah baring sambil hisap shisha. Ya Allah, Pah terus rasa seram. Mereka berhenti betul-betul depan khemah besar tu. Raaz disuruh turun. Pah dan Kak Su disuruh tunggu dalam kereta. Pah nampak Raaz masuk ke dalam khemah dan duduk melutut depan seorang polis yang sedang hisap shisha. Masa tu Pah dah rasa macam nak tercabut jantung. Pegang tangan Kak Su pun tak lepas walaupun cuaca sebenarnya sejuk. Kak Su nampak tenang tapi Pah dah mula nak menangis. Sejam berlalu, Raaz masih melutut. Seorang demi seorang polis datang ke kereta mereka. Ada yang duduk di seat driver dan tanya macam-macam soalan. Nak ke mana? Kerja apa? Kenapa pergi Madinah? Anak berapa? Dan macam-macam lagi. Pah makin rasa tak selesa. Akhirnya seorang polis masuk dan bila Kak Su tanya apa masalahnya, polis tu jawab, "Fi mushkilah. Anta sawa-sawa driver, mafi mahram." Maksudnya masalah besar. Mereka dituduh travel dengan lelaki bukan mahram. Padahal mereka bertiga, bukan berdua. Pah terus menggigil. Lepas tu Pah terima mesej dari Raaz. "Sister, whatever happen, don't come out from the car. Just stay in the car." Pah terus menangis. Hujan mula renyai di luar. Mereka kesejukan dalam kereta. Pah peluk Kak Su erat. Kak Su cuba tenangkan Pah. "An, jangan panik. Kita tak buat salah. Allah ada. Banyakkan zikir." Kak Su bagi Pah tasbih. Tapi Pah dah hilang fokus. Dalam kepala hanya fikir kalau apa-apa jadi pada mereka di tengah padang pasir ni, tak ada siapa akan tahu. Mereka pun tak tahu lokasi mereka di mana. Kak Su sempat telefon kawan, bagi tahu mereka dalam masalah tapi tetap tak tahu lokasi. Hampir 5 jam Raaz melutut. Akhirnya Raaz masuk ke kereta dan hidupkan enjin. Dia kata mereka kena ikut lagi kereta peronda ke balai polis besar Madinah.
Pah rasa macam nak pitam. Dalam perjalanan, Raas keluarkan satu beg kecil penuh dengan kad nama. Dia suruh Pah dan Kak Su cari nama Yusuf Al-Shamari dari Dammam. Katanya ketua polis. Nasib baik jumpa. Raas telefon lelaki tersebut. Waktu tu hampir maghrib. Hujan masih turun renyai. Pah dah lemah sebab terlalu banyak menangis. Zikir tak berhenti dari mulut. Ya Allah, tolonglah lindungi kami. Sampai di balai polis besar Madinah, Pah dan Kak Su tunggu dalam kereta. Raas turun. Tiba-tiba telefon Pah berbunyi. Abah telefon dari Malaysia. Pah tahan suara supaya tak kedengaran menangis. Pah cakap dah hampir sampai Madinah. Dalam hati Pah merayu, Ya Allah, gerakkan hati mak aku supaya doakan keselamatan kami. Setengah jam kemudian, Raas masuk ke kereta sambil hulurkan iqamah mereka. Alhamdulillah. Rupanya Raas terserempak dengan ketua polis Madinah yang kebetulan nak balik. Ketua polis tu terus sign kertas, ambil iqamah dari polis peronda dan pulangkan kepada Raas. Ketua polis kata polis peronda tu bodoh sebab tuduh mereka travel bukan mahram sedangkan mereka bertiga. Kalau tak jumpa ketua polis tu, besar kemungkinan mereka bermalam dalam lokap. Sampai rumah sewa, masing-masing diam 1000 bahasa. Keesokan harinya, dalam perjalanan pulang ke Riyadh, barulah Raas cerita perkara sebenar. Rupanya iqamah Raas dah mati. Polis di kemah tu tawar. Aku boleh lepaskan kau, tapi bagi kami 2 orang perempuan tu. Pah terus naik marah bila dengar cerita ni. Raas mengaku dia sanggup mati daripada serahkan mereka. Sebab tu dia sanggup melutut berjam-jam. Walaupun Raas bersalah sebab sorok perkara sebenar, Pah tetap bersyukur dia masih ada rasa tanggungjawab. Selepas selamat balik Malaysia, barulah Pah cerita semuanya pada suami dan keluarga. Semua menangis. Rupanya malam Abah telefon tu, mak memang bangun dan berdoa untuk keselamatan Pah. Doa ibu, Allah kabulkan. Pah juga dengar banyak kisah wanita dari negara lain yang dibawa ke padang pasir, dirogol dan dibunuh. Itulah hakikat yang berlaku. Sebab tu jemaah haji dan umrah selalu diingatkan, lelaki naik teksi dulu, perempuan turun dulu. Bukan suka-suka. Ambillah iktibar dari pengalaman Pah. Dalam pahit, pasti ada manis. Dalam manis, pasti ada pahitnya.